Adakah anda seorang vapor? Pernahkah anda ragu-ragu dengan penggunaan vape? Pernahkah anda mengalami kesan negatif akibat penggunaan vape dan ingin bertanya kenapa? Anda berada di program yang betul. Selamat datang ke program My Quick Vape. Dalam program ini, anda akan menonton sebanyak 4 video yang disediakan khas untuk pengguna vape. Saya akan menjelaskan mengenai apakah itu vape, ketagihan nikotin dan kesan vape terhadap kesihatan. Mengapa dan bagaimana anda boleh berhenti menggunakan vape dan kemahiran supaya kekal tidak vape. Marilah kita mulakan sesi pertama kita iaitu pengenalan kepada vape dan program My Quick Vape. Jadi, apakah itu vape? Vape atau rokok elektronik merupakan penggunaan sebuah peranti elektronik yang mengubah cecair menjadi wap. Vape dan rokok kedua-duanya melibatkan penyudutan nikotin dan bahan kimia lain ke dalam paru-paru anda. Vape memanaskan cecair untuk menghasilkan aerosol dan wap. Rokok pula membakar tembakau yang menghasilkan asap. Wap vape ini kemudiannya dihisap oleh pengguna vape dan ia seakan-akan menghisap rokok tetapi tidak menggunakan sebarang pembakaran tembakau. Vape berfungsi dengan memanaskan cecair dalam peranti kecil supaya anda boleh menyedutnya ke dalam paru-paru anda. Peranti vape memanaskan cecair dalam peranti untuk menghasilkan aerosol. Ini bukan wap air. Kabus daripada vape besar kemungkinan mengandungi zarah nikotin, perasa dan bahan-bahan lain yang terampai di udara. Anda menyedut zarah-zarah ini ke dalam mulut anda dari corong di mana ia masuk melalui kerongkong ke dalam paru-paru anda dan kemudiannya ke otak dalam masa 5 hingga 8 saat. Sudah pasti anda pernah melihat pelbagai bentuk dan perisa vape. Secara umumnya, terdapat sekurang-kurangnya 5 jenis peranti vape iaitu cigar light, vape pen, mod, pod dan pod mod. Apakah peranti yang pernah anda gunakan? Setiap peranti ada ciri-ciri tersendiri. Contohnya, cigar light mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan rokok tembakau. Pastilah mereka yang biasa menggunakan rokok tembakau menyukai reka bentuk sebegitu. Mod pula merupakan peranti vape yang direka untuk kesesuaian citarasa pengguna vape. Pod mempunyai reka bentuk yang senang dibawa ke mana-mana. Pelbagai cecair vape kini menembusi pasaran pengguna vape. Bahan utama adalah glycerin, perisa dan kebanyakan cecair mengandungi nikotin. Tahukah anda penyelidik dari Universiti Johns Hopkins dari Amerika Syarikat mendapati bahawa terdapat lebih daripada 2,000 bahan kimia dalam cecair vape dan kebanyakannya belum dikenal pasti. Antara bahan kimia yang telah dikenal pasti termasuk bahan kimia industri dan racun serangga. Sesetengah bahan kimia seperti vitamin E tidak memudaratkan badan apabila dimakan, tetapi apabila dipanaskan dan dihisap melalui vape menjadi toksik dalam badan kita. Dalam kalangan mereka yang mempunyai kecederaan paru-paru akibat penggunaan vape atau dikenali sebagai E-valley, vitamin E merupakan salah satu bahan yang kerap ditemui. Vape memudaratkan kesihatan. Program My Quick Vape ini bertujuan untuk membantu meningkatkan motivasi pengguna untuk berhenti vape. Apakah perasaan anda setelah mengetahui aktiviti asap vape dalam badan anda? Pastinya menggerunkan. Marilah kita berhenti menggunakan vape. Dalam segmen seterusnya, kami akan berbicara mengenai apakah itu ketagihan nikotin, bagaimana anda tahu bahawa anda mempunyai ketagihan nikotin, kesannya terhadap kesihatan, serta apakah mitos dan fakta tentang penggunaan vape. Jom Quick Vape! Jom Quick Vape!